Saya nak sebut di sini tentang apa isu yang hangat di sebelah sana, itu tentang perjanjian perdagangan ini, ya. Kerana ini terkait dengan bukan sahaja dengan Malaysia, dengan ASEAN. Dan anda betul, negara China yang gergasi ekonomi baru ni pun masih berunding soal tarif dengan Amerika Syarikat. Kita tidak terkecuali. Ini soal menyerah, soal khianat, soal gadai, soal penjajahan baru ini. Iyalah, nak suruh turun sekali lagi pula. Saya berapa kali suruh turun, sudahlah. Baik, tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah masalah hubungan Amerika dengan China soal perdagangan. Itu rundingannya di sini, di Kuala Lumpur. Pasukan China dan Amerika 3 hari 3 malam berunding di Kuala Lumpur sebelum pertemuan Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping baru-baru ini. Jadi ada juga jasa dan khidmat kita.